Hello. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan perbadanan. Mari lihat setiap parameter dengan lebih terperinci di bawah. Jika anda berminat, anda boleh meletakkannya di hentikan. Kami menjemput anda untuk mempertimbangkan setiap penunjuk organisasi dengan teliti. Sekarang kita akan melihat prestasi semasa syarikat Taiwan Semiconductor, ticker TSM. Semakan ini dibuat menggunakan maklumat semasa pada masa itu, 18 April 2025. Mengikut klasifikasi Guru Market syarikat Taiwan Semiconductor tergolong dalam subkategori ComSet, 60 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan, ini sangat mewakili. Jumlah untuk syarikat, 1 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 1.5 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran saham S secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran secara keseluruhan ialah 1.8 mata, berbanding penarafan 1 mata syarikat Taiwan Semiconductor. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Taiwan Semiconductor dan saham subkategori, kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham Taiwan Semiconductor menunjukkan dinamik 8.5%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori tolak 2.1%. Ini tidak mengatakan apa-apa secara muktamad, tetapi adalah perlu untuk mengingati fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Taiwan Semiconductor bernilai $786.79 bilion. Dengan permodalan pasaran subkategori sebanyak $3,405 bilion. Taiwan Semiconductor menyumbang bahagian sebanyak 23.108%. Ini adalah salah satu peneraju subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah $131.72 bilion. Dengan permodalan kunci kira-kira subkategori sebanyak $724 bilion. Taiwan Semiconductor merupakan bahagian sebanyak 18.193%. Membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Taiwan Semiconductor dalam subkategori dalam kes penilaian nilai pasaran ialah 23.108%. Permodalan kunci kira-kira ialah 18.193%. Ini adalah 21% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan nilai buku subkategori, borok, tolak 1 mata. Obligasi hutang syarikat yang dianalisis berjumlah 31.608 bilion. Liability keuangan kepada permodalan kunci kira-kira menyumbang 24% daripada modal. Keputusan pada tahap hutang syarikat, baik, 1 mata. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat ialah 21.6. Dengan purata untuk subkategori 37.9, ini adalah 43% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian harga pasaran kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan organisasi subkategori, baik, 1 mata. Keuntungan selama 12 bulan terakhir berjumlah 36.478 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 55.067 juta. 51% lebih daripada sekarang. Penilaian anggaran keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 8.7. Purata subkategori 4.2 adalah 107% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian nilai bursa saham kepada hasilnya berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, borok, tolak 1 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 90.9
5,020 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka 120,410 juta. Iaitu 34% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk anggaran jumlah jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin ialah 40.5% dengan purata untuk subkategori 11.1%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 29.5%. Penilaian keuntungan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0%. Ini adalah kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini mencerminkan nilai pasaran semasa syarikat Taiwan Semikonduktor. Jumlah modal bagi setiap pekerja syarikat ialah RM0,000. Sedangkan dalam subkategori terdapat $2,567,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 100%. Penilaian volum modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja ialah RM0,000. Dengan purata dalam subkategori $67.8,000. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 100%. Anggaran keuntungan bagi setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Bahagian jualan bagi setiap pekerja syarikat ialah $0. Mengikut subkategori $613,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 100%. Anggaran volum jualan bagi setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Jumlah urus niaga pendek ialah 0.6%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.9%. Ini adalah penunjuk risiko skuis pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 40% bagi syarikat Taiwan Semikonduktor. Untuk subkategori, tahap ini adalah lebih kurang 42%. Secara purata, sekuriti subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham Taiwan Semikonduktor. Penilaian semasa saham syarikat adalah lebih kurang $152. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $232. Perbezaan antara harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 53%. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan ada di komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh maklumat penilaian saham dan sistem rujukan guru, markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis saham syarikat Taiwan Semikonduktor. Sistem penilaian maklumat guru, markets keputusan dibuat. Jangan buka perjanjian, kerana video ini adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada penonton kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat daripada guru, markets.